Ambil apa, tomato, bawang semua ni. Bubur kuah ni. Nampak ni? Bismillah. Masuk. Ya. Oh, sedap angin tu. Angin Berangin sepoi-sepoi. elok. Apa tu? Masuk boleh kongsi tak menu Hari Raya Haji? Menu Pantai Timur. Apa yang Masuk suka? Menu Raya Haji yang Mak Su paling suka di Pantai Timur? Menu Raya Haji banyak. Tapi yang mana yang paling Mak Su suka yang paling lah famous lah, yang paling top lah. Paling top lah. Kalau Raya Haji Pantai Timur mesti orang cari okey. Boleh. Okey, jom. Let's go. Hai. Assalamualaikum. Selamat datang ke YouTube channel Mak Sila Badrul Laki. Okey, untuk hari ni Mak Sila nak kongsikan satu menu kegemaran Mak Su. Bila balik raya di belah-belah Pantai Timur tu, memang menu ni antara yang Mak Su suka. Menu ni antara menu yang sangat rare, susah nak dapat. Dan bahan dia tu pun, barang dia tu pun susah nak dapat lah. Bahan daripada lembu tu, organ dalaman lembu tu susah nak dapat. Jadi hari ni Mak Su nak kongsikan resipi ni versi Mak Su. InsyaAllah sedap. Mak Sila nak kongsikan resipi air asam perut muda. Mak Sila start. Untuk air asam perut muda Mak Su ni sangat mudah. Allah angin. Kita apa? Bahan dia sangat mudah je ni je. Bahan dia tak banyak. First kali Mak Su ada bawang merah, ada limau nipis, ada tomato, ada cili padi, ada belacan. Lepas tu untuk aroma dia Mak Su letak daun ketumbar ni optional. Kalau tak ada pun tak apa. Dan Mak Su ada cuka makan dan dia punya bahan perasa. Dan Mak Su ada 1 kilo perut muda lembu. Belah-belah Pantai Timur panggil dia perut muda. Ni yang Mak Su dah siap rebus. Mak Su rebus bersama dengan serai untuk apa? Mengurangkan dia punya bau. Okey sahabat, jom kita start masak. Let's go. Okey sahabat, sementara Mak Su rebus Mak Su punya perut muda ni, Mak Su nak buat dia punya air asam dulu Okey, jom. Okey sahabat, untuk buat air asam dia, first kali kita kena ambil sikit daripada air rebusan perut muda ni. Okey, air rebusan dia tu sahabat jangan buang kita ambil. Ni air rebusan ni kita ambil guna untuk dia punya dia punya kuah. Okey, sukatan dia agak-agak sahabat Okey, lepas dah kita letak dia punya kuah air rebusan tu, kita letakkan cuka. Okey, masuk ni cuka masuk anggaran dalam 2 ke 3 sudu macam tu. Okey, seterusnya kita masukkan segala bahan-bahan perasa dia. Okey, lepas tu masukkan belacan. Kalau nak rompong hidung tu letak lebih. Kalau suka lebih letak lebih lah Kalau tak suka lebih kurangkan. Okey, lepas tu kita larutkan dulu bahan perasa ni dengan belacan ni, kita larut sebati dulu. Ini versi paling mudah Mak Su punya, bukan versi ala Thai tu. Ini versi Mak Su. Okey, kita larutkan semua dulu. Seterusnya, Mak Su nak masukkan limau nipis. Bismillah. Kalau suka masam, sahabat boleh letak lebih. Okey, tapi untuk air asam ni dah nama air asam. Jadi kita kena buat masam-masam lah sikit Dia kena ada masam-masam, pedas, masin. Baru dia sedap. Ni Mak Su guna 2 biji dulu. Kalau tak cukup, nanti Mak Su akan adjust dan tambah lagi. Masya Allah, wangi bau dia. Okey, seterusnya kita masukkanlah bahan-bahan yang diiris ni. Okey, bawang merah, tomato, lepas tu cili padi. Kalau suka pedas letak lebih. Okey, untuk daun ketumbar ni kalau ikutkan resipi tak ada, tapi Mak Su suka aroma dia, jadi Mak Su letak. Nak bagi dia wangi-wangi. Okey, pastikan cukup rasa masam, masin, pedas dia dulu. Baru kita masukkan kita punya perut. Setelah sejam Mak Su rebus Mak Su punya perut ni. Jadi sekarang masa untuk masukkan dalam air asam ni. Okey, jom. Kita gunting masuk dah ni. Jom. Ni saiz dia ikut sahabat lah. Nak besar, nak kecil. Jangan panjang sangat potong kan terlekat.
kat kerongkong Mak Su tak tahu Okey, kita gunting. Ni Mak Su punya lembu tempatan. Mak Su beli perut ni dekat pasar lah. Barang ni sangat limited. Okey, kalau belah-belah kampung Pantai Timur tu mungkin senang lah sikit dapat. Tapi kalau duduk kat bandar ni, Masya Allah. Memang susah lah nak dapat Kalau ada pun yang frozen lah Okey, ni ikutlah apa sahabat punya ni saiz nak besar mana ni perut muda ni dia ada peminat dia Siapa yang tak makan tu jangan nak kecam Kecam-kecam masuk Melaka. Sedap tak perut muda ni. Dulu Mak Su pun tak pandai makan, tapi Pak Su ajar Mak Su makan. Dah jadi favourite. Berebut dah dengan dia. Ni Mak Su beli sekilo je, sikit je kalau sekilo ni. Okey, lepas kita dah gunting ni, kita gaul dengan kuah air asam tadi. Masya Allah. Hui, kecoh air liu. Sedapnya. Tergaul sebati dulu. Nampak ni sobat. Nampak tu? Ni Mak Su tak letak habis perut bulat tadi. Ni Mak Su buat yang nak makan je lah. Okey, nampak tu. Apa tu, kita punya perut bulat ni dah sebati elok. Nampak tu kuah dia. Perlu ada masam. Perlu ada masin. Perlu ada pedas. Manis di ujung sikit. Baru nyakuk bah. Nampak tu. Masya Allah. Okey, bila dia dah sebati elok, rasa pun dah cun, dah ngam. Okey, dah naik, dah rasa dah bakit apa semua. Jadi, Alhamdulillah, air asam perut muda masih lesta sedia untuk dihidangkan. Air asam perut muda Mak Su ni siap dah. Barang limited. Hari Raya Haji confirm berebut. Dalam 1 ekor badan lembu ada dia 1 dalam tu kan. Jadi, siapa cepat dia dapat. Kalau kita buat sendiri bolehlah potong besar-besar. Kalau makan kat kedai tu senipis imanmu dia potong memang tak aca. Okey, jadi jom kita hidangkan. Masya Allah, bau dia. Memang sedap. Yang tak suka jangan nak kecam-kecam Mau sudah atau belikak mungkin. Okey, jom kita hidangkan. Ni ratah saja sedap. Nak makan dengan nasi panas-panas pun sedap. Padu. Masya Allah. Kecoh liu. Masya Allah. Okey, untuk hiasan dia Mak Su tambahkan sikit lagi. Apa tu dia punya daun ketum, bar. Dan air sekali dia punya limau nipis. Masya Allah. Alhamdulillah. Siap. Alhamdulillah. Air asam perut muda masih lasa dah siap. Jom kita makan. Okey sahabat, jom Mak Su nak rasa suapan pertama dulu, okey. Lama Mak Su tak perkena air asam perut muda ni. Okey, cara makan dia kita kena ambil semua sekali. Ambil bawang ni, cili ni, apa semua ni. Okey, kita masuk sekali dalam ni baru kita makan. Bismillah. Sedap dah. Barang jadi. Cukup masam, pedas, masin, wangi daripada aroma ketumbar tu. Perut yang lembut empuk. Ni hirup kuah dia memang padu. Bismillah. Memang sedap. Okey. Kita ambil kita punya perut muda ni. Ambil tomato. Bawang semua ni. Bubur kuah ni. Nampak ni? Bismillah. Tak apa. Tak boleh nak kata. Memang sedap. Kombinasi yang sangat sempurna, cukup rasa. Sahabat jangan lupa cuba kat rumah. Nanti Raya Haji dah nak dekat. Ambil tu. Perut tu ambil. Sikit simpan. Jangan curi pula. Minta. Kalau ada siapa ada pun minta sikit. Cuba resipi Mak Su ni kan. Yang tak pernah cuba tu, wajib cuba. Memang sedap. Siapa menggemari rasa yang masak-masak refreshing, menu ni memang sesuai. Okey, memang sedap. Memang dia tak jemu lah. Menu ni memang tak jemu. Memang sedap. Bismillah. Lembut dia punya
perut ni. Kena rebus lama. Mak suruh dalam 2 jam. Jangan rebus kejap sangat. Nanti siapa pakai gigi palsu tercabut. Macam tak tanggung kan. Sebab dia kenyal sikit. Memang sedap. Suapan terakhir. Memang sedap. Masa-masa masin pedahu padu. Alhamdulillah. Allah bagi sedap. Okey sahabat, terima kasih yang sudi tonton video Mak Suni sampai habis. Yang mana tonton video Mak Suni jangan skip iklan, okey, sebagai tanda siapa masuk. Okey, yang mana balik raya haji tu berhati-hati di jalan raya. Jangan nak pecut laju sangat, bawa slow-slow je biar lambat asal selamat Dan Mak Suni ucapkan selamat menyambut hari raya haji, okey, ataupun hari raya Aidiladha. Okey, sahabat, jangan lupa like, comment, share dan subscribe YouTube channel Mak Syirah Badul. Bye-bye. Assalamualaikum. Terima kasih yang sudi tonton video Mak Syirah sampai habis. Yang mana belum subscribe, jangan lupa subscribe dan tekan butang loceng sekali, okey? Okey, jom, let's go.